Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dalam dunia politik pada hari ini, kita dapati Mahathir semakin terjerat. Mahathir terjerat dalam jerat sendiri dan Anwar menjadi salah satu daripada ketakutan barunya sekarang. Anda setuju, tinggalkan komen. Dalam dunia politik, sejarah ada cara yang cukup pelik untuk kembali menghantui seseorang seperti Dr. Mahathir Mohamad, tokoh veteran, 2 kali Perdana Menteri. Kini berdepan sesuatu yang jarang beliau alami, yaitu terperangkap di dalam jerat yang beliau pasang bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, bukan sahaja bayangan masa lalu yang menghantui Mahathir, malah ketakutannya pada Anwar Ibrahim semakin jelas kelihatan. Mahathir sering menggunakan strategi yang cukup dianggap keras untuk kekal berkuasa, menekan lawan, melawan naratif, bahkan menyusun permainan undang-undang. Namun, ironi besar, sekarang strategi itu berbalik semula kepadanya. Kes saman sivil, kritikan terbuka masyarakat, serta peralihan generasi politik menjadikan Mahathir kelihatan semakin isolated. Ramai anak muda pada hari ini melihat Mahathir bukan lagi ikon pembela rakyat, tetapi simbol politik lama yang gagal menyesuaikan diri dalam realiti politik yang baru hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hubungan Mahathir dengan Anwar bukan sekadar perseteruan politik biasa-biasa. Ia adalah kisah pengkhianatan, kisah dendam, dan perebutan legasi. Kini, dengan Anwar sudah menjadi Perdana Menteri yang sah, Mahathir kelihatan tidak mampu lagi untuk menerima kenyataan tersebut. Retoriknya, tuan-tuan dan puan-puan, semakin defensif. Seolah-olah masih mahu menafikan kebangkitan Anwar. Tetapi yang ketara, Mahathir mula takut dengan legasinya dipadam, terhapus. Takut sejarah menilainya sebagai seorang pemimpin yang gagal menurunkan kuasa dengan penuh bermaruah. Satu demi satu saman mula menyentuh nama Mahathir. Dari sudut undang-undang, Mahathir mungkin ada ruang membela diri. Tetapi dari sudut persepsi rakyat pula, ia memberi gambaran bahawa tokoh ini sedang disoal siasat oleh sejarah dan sistem yang dulu beliau kuasai. Inilah jerat politik paling ironik. Dulu beliau gunakan mahkamah untuk melemahkan musuh. Kini mahkamah yang sama menjadi pentas di mana nama dan maruahnya terus dipertaruhkan. Kesilapan demi kesilapan mulai menghantui Mahathir. Kesilapan paling besar Mahathir ialah gagal membaca perubahan zaman. Beliau cuba menghidupkan naratif lama. Padahal rakyat sudah letih dengan politik dendam. Kesilapan lain, beliau menyerang Anwar secara terbuka tanpa strategi yang jelas. Hanya menambah simpati kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya Mahathir dilihat bukan sebagai kingmaker lagi sekarang ni, tetapi sebagai bekas Perdana Menteri yang tidak tahu bila mahu berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, simpulannya, Mahathir yang dulu pernah digelar sebagai master strategist, kini sejarah membuktikan. Bahkan master strategist pun boleh terperangkap dengan jerat ciptaan sendiri. Ketakutannya terhadap Anwar Ibrahim hanyalah cerminan kepada kelemahan beliau yang beliau cuba sembunyikan. Persoalannya hari ini, adakah Mahathir akan insaf? Adakah Mahathir akan insaf berundur dengan tenang? Atau terus bergelut dalam kancah politik yang tidak lagi memihak kepadanya? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen anda. Kawan-kawan, inilah realiti politik Malaysia pada hari ini. Apa pandangan anda? Adakah Mahathir masih relevan? Atau legasinya sudah tamat? Tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe untuk ulasan politik seterusnya. Biar beradab,
yang penting berfakta. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dalam dunia politik pada hari ini, kita dapati Mahathir semakin terjerat. Mahathir terjerat dalam jerat sendiri. Dan Anwar menjadi salah satu daripada ketakutan barunya sekarang. Anda setuju, tinggalkan komen. Dalam dunia politik, sejarah ada cara yang cukup pelik untuk kembali menghantui seseorang. Seperti Dr. Mahathir Mohamad, tokoh veteran, 2 kali Perdana Menteri. Kini berdepan sesuatu yang jarang beliau alami, yaitu terperangkap di dalam jerat yang beliau pasang bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, bukan sahaja bayangan masa lalu yang menghantui Mahathir, malah ketakutannya pada Anwar Ibrahim semakin jelas kelihatan. Mahathir sering menggunakan strategi yang cukup dianggap keras untuk kekal berkuasa, menekan lawan, melawan naratif, bahkan menyusun permainan undang-undang. Namun, ironi besar, sekarang strategi itu berbalik semula kepadanya. Kes saman sivil, kritikan terbuka masyarakat, serta peralihan generasi politik menjadikan Mahathir kelihatan semakin isolated. Ramai anak muda pada hari ini melihat Mahathir bukan lagi ikon pembela rakyat, tetapi simbol politik lama yang gagal menyesuaikan diri dalam realiti politik yang baru hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hubungan Mahathir dengan Anwar bukan sekadar perseteruan politik biasa-biasa. Ia adalah kisah pengkhianatan, kisah dendam, dan perebutan legasi. Kini, dengan Anwar sudah menjadi Perdana Menteri yang sah, Mahathir kelihatan tidak mampu lagi untuk menerima kenyataan tersebut. Retoriknya, tuan-tuan dan puan-puan, semakin defensif. Seolah-olah masih mahu menafikan kebangkitan Anwar. Tetapi yang ketara, Mahathir mula takut dengan legasinya dipadam, terhapus. Takut sejarah menilainya sebagai seorang pemimpin yang gagal menurunkan kuasa dengan penuh bermaruah. Satu demi satu saman mula menyentuh nama Mahathir. Dari sudut undang-undang, Mahathir mungkin ada ruang membela diri. Tetapi dari sudut persepsi rakyat pula, ia memberi gambaran bahawa tokoh ini sedang disoal siasat oleh sejarah dan sistem yang dulu beliau kuasai. Inilah jerat politik paling ironik. Dulu beliau gunakan mahkamah untuk melemahkan musuh. Kini mahkamah yang sama menjadi pentas di mana nama dan maruahnya terus dipertaruhkan. Kesilapan demi kesilapan mulai menghantui Mahathir. Kesilapan paling besar Mahathir ialah gagal membaca perubahan zaman. Beliau cuba menghidupkan naratif lama. Padahal rakyat sudah letih dengan politik dendam. Kesilapan lain, beliau menyerang Anwar secara terbuka tanpa strategi yang jelas. Hanya menambah simpati kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya Mahathir dilihat bukan sebagai kingmaker lagi sekarang ni, tetapi sebagai bekas Perdana Menteri yang tidak tahu bila mau berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, simpulannya, Mahathir yang dulu pernah digelar sebagai master strategist, kini sejarah membuktikan. Bahkan master strategist pun boleh terperangkap dengan jerat ciptaan sendiri. Ketakutannya terhadap Anwar Ibrahim hanyalah cerminan kepada kelemahan beliau yang beliau cuba sembunyikan. Persoalannya hari ini, adakah Mahathir akan insaf? Adakah Mahathir akan insaf, berundur dengan tenang? Atau terus bergelut dalam kancah politik yang tidak lagi memihak kepadanya? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen anda. Kawan-kawan, inilah realiti politik Malaysia pada hari ini. Apa pandangan anda? Adakah Mahathir masih relevan? Atau legasinya sudah tamat? Tinggalkan komen di bawah.
Jangan lupa like, subscribe untuk ulasan politik seterusnya. Biar beradab, yang penting berfakta. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bye-bye.